Hi crowd, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kat luar sangatlah bising je. So kita buat video kat sini. Pengalaman saya waktu raya bersama suami. First beraya di rumah saya, kampung saya is okay. Kita orang bergambar. Dia tak banyak video sangat sebab dia dah biasa kan beraya dekat rumah sendiri. So tak adalah benda nak rekod. Dia lupa. Okay, semua dah. Lepas tu kita orang bergambar-gambar. Kita orang gambar. Mula-mula first kita orang gambar kat rumah tau. Itu pun tak banyak. Ada klip video adik-beradik minta maaf semua tu kan. Tapi video tu tak sharp sangat. Sebelum malam raya tu aku duduk mengemas dengan suami aku, duduk kemar-kemar. Itu pun lupa nak rekod. Patutnya kena rekod sebab dia momen yang sangat indah bagi aku. Dia sangat indah je lah. Sebab dia first time. Kalau hari pertama, okay, orang kata kali pertama, first time dia lain. Bila dah second time dia lain. Dia sangatlah berbeza kan. Semua tu malam tu aku dan suami aku balik kampung suami aku. Selebat-lebat hujan macam tak nak berhenti langsung. Memang lebat gila. Okay, aku tak ada double signal. So dia pasal lampu je. Kita orang bawa slow je. Sepanjang perjalanan hujan. Sampai 10.58 tu kita orang sampai. Lupa nak cerita waktu malamnya aku balik kampung tu, anak buah aku balik beraya. Tapi tak sempat lah jumpa aku. Tapi ada gambar je lah sebagai kenangan dia orang beraya. Cute anak buah aku ni. Esok pagi terus siap-siap nak beraya. Dah, kita nak selfie bertiga. Guys, ya, saya keluar dengan ibu. Apa nama yang belakang ni? Nama awak apa? Apa? Akra. Hai. Kita lagi mana, Bi? Beraya. Sleeping. No. Penjung. Mana? Penjung. Lagi. Taman Berkibat. Taman Berkibat. Ibu cantik hari ni. Ibu sangat cantik hari ni. Lepas tu kita orang pergi beraya rumah Mak Mbo, makan nasi minyak. Dalam beraya dekat rumah makcik suami aku kat Jerantut, aku pun pergi beraya dekat rumah kawan baik aku dekat Jerantut juga. So dapat jumpa dia, kita orang have fun, bolehlah borak-borak, kita orang selfie, gambar. Then dia boleh jumpa suami aku, family dia jumpa suami aku. Kita orang kan bestie dari student UiTM Palam. Lepas tu kita orang dah balik tu dalam pukul, sebab kita orang pergi Jerantut guys. Pergi Jerantut. Beraya tu malam tu aku duk pergi Family Mart dengan Akra budak tadi. Konon-kononnya lah nak buat DIY Family Mart. Korang boleh tengok hasil dekat TikTok saya. TikTok Nat Hana tau. Tu dah nak balik Family Mart. Waktu tu kita orang baru je buka pintu kat Family Mart macam ni. Pau. Hujan guys. Tak rekod sebab aku drive. Lepas tu aku tengok Waze sebab aku tak tahu jalan. Sumpah tak tahu jalan. So aku kena tengok Waze. Tiba-tiba ada orang datang. Sekejap baru masuk balik. Okay. Apa tadi? Saya lapor tak? Lapor tak? Lepas tu kan guys, sama balik. Mana saya cerita? Lepas tu hujan selebat-lebatnya. Waktu tu memang lebat gila. Aku tak rekod. Okay. Lepas tu tapi kita orang selamat sampai. Tapi take time lah. Lambat juga dah sampai. Okay, lepas tu kita tamatkannya tu. Lepas tu kita orang raya ke... Tadi kita cerita raya ke berapa?
Raya kedua. Lepas tu raya ketiga. Okey, raya ketiga ni dia tak banyak sangatlah cerita. Sebab laki aku duduk dengan sepupu-sepupu dia, laki yang aku duduk cerita kat korang tu. Bujal-bujal tu aku dengan budak ni. Tunjuk tangan je lah. Dengan ni, budak ni. So kita orang, tak ingat lah semalam kita buat apa je. Aku ingatnya kita orang tengah hari tu, kita orang aku ingat dah. Waktu tu aku hantar mertua aku pergi kerja. Lepas hantar pergi kerja tu, aku pergi lepak dengan budak ni dekat mamak. Mana budak ni, kita orang pagi-pagi dah lapar ke buluh. Pagi-pagi dah lapar ke buluh. Tapi orang tak layan. Tak ada order. Mana order awak? Mana? Aku dah hantar. Lama weh. Kita orang kena sidai. Aku dah cakap, nak order? Hajak ya? Nak order? Hajak ya? Sampailah kita orang dua ni gerak. Sebab waktu tu aku lapar. Aku buluh, dia pun lapar. Kita orang gerak cari kedai mamak lain. Lepas tu aku beli nasi lemak untuk orang yang tertinggal di rumah ni. Lepas tu mak mertua aku dah balik. Lepas tu kita ambil mak mertua aku tu, kita ada macam mana, open house. Ni antara gambar je sebelum kita makan-makan. Lepas tu budak yang akra, dia boleh pegang phone aku penuh gambar dia. Tapi ada gambar aku juga, tak apalah. Itu yang penting, ada gambar aku juga. Tapi mau tu gambar dia ya. Ni antara gambar ya. Lepas tu hari ni pula orang cakap nak masak dodol. Okey, nanti video ni akan bersambung lagi tau esok. Waktu ni adalah suasana orang nak masak dodol je. Hai budak. Okey, budak kecil ni, ya Allah, geram aku. Comel sangat. Tapi dia tak nak bertegur dengan aku tau. Aku pun rekod senyap-senyap sebab dia tak nak tengok ya kat kamera. Lepas tu aku acak-acak kacau-kacau lah dodol tu. Tak tahu betul ke tak aku kacau. Waktu tu dah hujan je. Hujan-hujan. Okey, bagus Akra ni. Dia jadi videographer yang baik. Ni aku duk rekod. Budak lelaki last baru datang kacau. Okey, ni ada sambutan birthday untuk aku. Malunya. Ada kek. Sebab birthday aku dengan lelaki aku Selasa hari je. So, adalah nama dia sekali. Okey, lepas tu malam tu lelaki aku duk suruh main bunga api sebab aku mengajuk dengan dia. Lepas tu, ni dia bagi main bunga api tak jadi merajuk. Bang. Walaupun satu pun tak apalah, kita happy je. Main bunga api mercun. Okey, korang layan sekejap. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Sebenarnya dah lama dah video ni. Hari ni dah raya getah keberapa dah. Lepas tu Hana nak sambung balik yang raya kelima tu. Dia banyak tau cerita. Hana duduk sana seminggu tau. Tapi it's okay lah, kita cerita je. Aku nak cerita je. Raya kelima tu kita orang masak dodol. Video tu sampai dodol. Tapi ada lagi sikit. Kita orang masak dodol. Ada proses buat dodol. Ada gambar-gambar je sikit. Dodol semua tu kan. Lepas tu malam tu saya main bunga api. Tapi satu je suami saya bagi. Tapi adalah bunga api. Merasalah juga menembak bunga api tu. Piu. Macam tu. Lepas tu esoknya pergi keluar dengan budak-budak ni lah. Adik-adik sepupu suami saya. Saya bawa dia orang jalan-jalan. Mula-mula kita orang nak pergi main, pergi karaoke. Tapi malamnya kita orang selesai ya. Budak bertuah seorang tu. Aku dah cakap dah, cari kat Waze. Google, cari kat Waze. Dia pergi buat kat map. Lepas tu selesai. Dah tu kita lah buat keputusan pergi main bowling. Tapi okey, lepas tu kita makan. Kita makan kenyang-kenyang dulu sebelum pergi main bowling. Okey, ini kat bowling ya. Ni gambar-gambar je. Kita orang berempat melayan budak-budak ni. Aku yang paling slow yang makan. Oleh. Lontang. Masuk.
dekat tempat bowling tu ada permainan budak-budak tau. Alamak, aku duduk rekod untuk TikTok sebenarnya ni. Duduklah melayan diorang main, lompat-lompat di situ. Saya baik tak lupa benda tu. Tapi aku rasa dia tertahan je. Okey, lepas tu budak 2 orang lelaki tu asyik kacau je ya. Kami duduk lompat-lompat di situ bergambar. Sampai pukul 10 lebih tak ada video dah. Lepas tu kita orang tak ada video dah. Aku tak record dah sebab aku lupa. So enjoy the moment macam tu je. Okay, itu je video kita. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum. Video ni untuk kenangan-kenangan. Okay, bye.